like, share, Hari subscribe. Khamis ni tuan-puan, hari Khamis ni adalah hari istimewa. Agak-agak hari apa? Hari Khamis ni adalah hari Tarwiyah, adalah antara hari yang istimewa dalam 10 awal Zulhijjah. Tapi hari Tarwiyah ni hari apa pula kan? Apa yang dimaksudkan dengan hari Tarwiyah? Menurut Imam Ibnu Qadamah, hari Tarwiyah ni ada dua maksud. Maksud yang pertama, apabila para jemaah telah berihram, mereka akan menuju ke Mina untuk bermalam. Dan keesokan harinya, mereka akan menuju ke Arafah. Jadi, waktu ketika di Mina, para jemaah akan mempersiapkan bekalan air untuk dibawa ketika berwukuf di Arafah. Jadi, mempersiapkan air itu diistilahkan sebagai tayarawun. Kedua, dinamakan sebagai tarwiyah kerana buat pertama kalinya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi supaya menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jadi seharian tu Nabi Ibrahim tertanya-tanya, adakah mimpi itu, perintah itu daripada Allah ataupun daripada syaitan. Jadi tertanya-tanya itu diistilahkan sebagai yurawi. Antara amalan yang dianjurkan ketika hari Tarwiyah iaitu puasa sunat Tarwiyah. Dan niatnya adalah nawaitu sauma Tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa sunat Tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Jom kita baca lagi sekali sama-sama. Nawaitu sauma Tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa sunat Tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Dapat sesuatu tak daripada video kali ini? Jangan lupa untuk share dan sebar-sebarkan juga dekat orang lain. Sebab Nabi Muhammad SAW menyatakan, barang siapa yang menyebarkan kebaikan, maka Allah akan memberi pahala yang sempurna sebagaimana dia melakukannya. Okey? Jangan lupa share, like dan juga komen. Hari ni, tuan-puan dah berinfak ke belum? Saya nak mengajak tuan-puan untuk sertai program infak khas 10 awal Zulhijjah dengan serendah RM2 sahaja. Tuan-puan boleh bersama-sama dengan kami dalam kelangsungan dakwah Al-Quran. Semoga para dermawan semua dikurniakan rezeki yang luas, pintu rezeki yang terbentang luas dan sentiasa mengalir seperti air Zam-Zam Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tekan klik yang tertera. Mari